di dalam lembaran sirah. Daripada Jabir bin Abdillah, hadis riwayat Imam Ahmad. Tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, di lembah Uranah Padang Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah terakhirnya. Wahai manusia, aku tidak pasti dapat bertemu kamu lagi pada tahun hadapan ataupun tidak. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini. Sebagaimana kamu menganggap kota ini dan bulan ini suci, anggaplah seluruh jiwa dan harta umat Islam adalah amanah suci. Kembalikan harta kepada pemiliknya. Jangan sesekali kamu sakiti hati sesiapa pun, agar orang lain tidak menyakiti hati kamu. Ingatlah, kamu semua akan dihadapkan di hadapan Allah, dan kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Allah telah mengharamkan riba. Segala urusan berkaitan dengan riba adalah diharamkan. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agamamu. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar. Jangan pula kamu mengikuti jejak langkah syaitan dalam perkara-perkara yang kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Mereka berhak untuk diberi pakaian, makan dengan penuh kasih sayang. Layanilah isteri-isteri kamu dengan penuh kelembutan dan penuh kebaikan. Sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Wahai manusia, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini. Sembahlah Allah, salatlah 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat dan kerjalah haji bagi yang mampu. Setiap muslim dengan muslim yang lain adalah sama. Kita semua bersaudara. Tidak ada yang lebih mulia di antara kamu melainkan takwa dan amal saleh. Ingatlah, di suatu masa nanti kita semua akan diperhitungkan segala amalan kita, dan kita akan dihukum atas apa yang kita lakukan di dunia fana ini. Oleh itu, wahai manusia, jangan sesekali kamu terkeluar daripada landasan Islam selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada nabi, rasul dan agama baru yang akan datang kepada kamu. Ingatlah, telitilah pesanan akhirku ini. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, dan jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah yang hadir dalam majlis ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Mudah-mudahan yang terakhir akan lebih memahami kata-kataku ini. Ya Allah,
Saksikanlah ya Allah, aku telah sampaikan semua risalahmu kepada hamba-hambamu. Setahun selepas khutbah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam